Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang abang-abang agak-agak. Okey bang, hari ni saya nak cerita sikit pasal kereta Merc 123. Mungkin ada peminat-peminat dari kereta ni kot. So ni kereta saya, ni kereta saya sendiri Kereta yang saya simpan ni koleksi saya lah. Ini memang niat nak pakai. Tapi kot-kot ada peminat. So nombor plate saya dah interchange. Ini model 123 tahun 89 tak silap saya. Saya cat balik. Kereta ni memang full original bang. Memang tak ada apa-apa masalah. Cat memang cantik lagi sebenarnya. Semua saya nak cat metalik bagi dia nampak seri. Rim standard abang boleh tengok tayar bunga tebal. Cuma kotor sikit lah. Saya parking, saya tak pakai kereta ni. Saya parking di rumah. Tengok semuanya barang original. Saya rasa ramai peminat kereta ni. Kereta ni manual manual 4 speed saja. Semua kereta ni saya dah change number plate lah. So ni dia. Kereta ni bukan 2.3, ni 2.0 sahaja. 2.0 enjin, gearbox tak ada masalah, aircon, radio semua hidup. Ini belakang ni tinted mahal bang tau. Ini bukan tinted murah. Ni tinted mahal. Ini biasa kereta konti pakai tinted ni. Ni bukan tinted yang low punya, ni tinted high spec punya. So ni ada rupa dia. Bagi saya cantik, kemas lagi. So abang boleh tengok lah. Ni bahagian depan dia. Depan dia macam ni Memang klasik habis. Memang saya cakap kereta ni, saya tahu ramai peminat kereta-kereta ni. So inilah dia rupa dia. Kita tengok dalam dia. Dalam dia pun kemas bang Dalam dia saya dah buat balik. Aircon semua kita dah buat. Kita tengok. Kursi saya dah detailing balik. Kursi semualah. Kapet. Merc. Ni. Dia pusing lagi. So siapa berminat boleh kasih Roger saya untuk dapatkan kereta ni lah. So inilah dia rupa dia. Mari sini kita tengok dekat dalam dengan lebih jelas sikit. Saya tunjuk sikit. Ni rupa dalam dia Ni dalam. Semua cantik lagi abang tengok. Ni rupa dia. So harga insya-Allah boleh runding lagi. Harga boleh runding lagi, tak ada masalah. Hasil jadi je. Ni rupa dia. Inilah rupa dia. Mari sini saya payung start sikit. Kunci dia nak start kat sini saya start sikit. Okey, so inilah dia. Rupa dah start dia. Kalau paling unik kereta ni, buka lampu, nampak? Dia macam lampu tandas tau. Meter semua hidup. Meter semua hidup. Lampu memang jenis standard. Ni aircon